Assalamualaikum. Jom kita buat rendang ayam. Okey, bahan-bahan yang tertulis dalam video ni kita kisar halus. Okey, kita ada bahan penumis 3 sekawan. Kemudian kita ada sedikit serbuk cili, sedikit rempah kari ikan dan sedikit rempah kari ayam. Okey, serbuk ketumbar, jintan manis, jintan putih tu kita kisar sekali dengan bahan-bahan yang lain. Kita kisar halus, kemudian kita tumis serai, tumis 3 sekawan, kemudian kita tumis bahan yang kita kisar tadi. Kita tunggu sehingga terbit minyak. Kemudian rempah kari ikan, ayam dan serbuk cili kering tu kita campurkan dengan sedikit air dan kita kacau-kacau. Seterusnya kita tuangkan ke dalam bahan tumis tadi dan kita gaul rata serta kita tunggu sehingga terbit minyak. Okey, kita dah kacau-kacau tu, dah terbit minyak. Okey, bolehlah kita masukkan daun kunyit. Kemudian kita masukkan ayam. Saya guna 1,5 ekor ya ayam ni. Kemudian kita gaul rata supaya bumbu-bumbu dia tu menyerap dalam daging ayam tu. Kita tutup sekejap je. Kemudian kita buka balik, kita masukkan kerisik kelapa. Kita gaul-gaul rata. Kemudian bolehlah kita tuangkan santan kotak, seguna kotak kecil sahaja, 200 ml. Seterusnya bolehlah kita masukkan 2 keping asam gelugur ya. Okey, kemudian kita masukkan gula pasir biar ada rasa manis ya, manis sikit-sikit ya. Masukkan serbuk perasa dan juga kita masukkan garam biar ada terasa garam sedikit tau. Okey, kita gaul-gaul rata. Dan kita tunggu sehingga kuah ni menjadi pekat dan terbit minyak. Kemudian bolehlah kita masukkan daun limau purut. Kita gaul-gaul rata. Dan kita rasalah. Kalau ada yang kurang kita lengkapkan. Okey, dah siap. Dah boleh dihidang. Bye.